Allahumma barik wa salli wa sallim nahmadu wa salli ala rasulil karim. Kita akan sambung bab 3 silaturahim dalam kitab Fadilat Sedekah. Sambungan hadis yang minggu lepas. Sayyidina Hakim bin Hizam radhiyallahu an berkata, seorang lelaki bertanya kepada Nabi SAW, apakah sedekah yang paling afdal? Baginda SAW menjawab, berlaku baik terhadap saudara mara yang kasih. Kasih ialah seorang yang marah dan menyimpan dendam kesumat dalam hatinya. Sayyidina Hakim bin Hizam radhiyallahu an berkata, seorang lelaki bertanya kepada Nabi SAW, apakah sedekah yang paling afdal? Baginda SAW menjawab, berlaku baik terhadap saudara mara yang kasih. Yakni kasih ialah seorang yang marah dan menyimpan dendam kesumat dalam hatinya. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, siapa yang ingin mendapat mahligai yang indah dan darjat yang tinggi pada hari kiamat nanti, maka hendaklah dia memaafkan orang yang menzaliminya, memberi kepada orang yang tidak ingin memberi kepadanya, dan menghubungkan silaturahim dengan orang yang memutuskan hubungan dengannya. Dan sebuah hadis menyatakan apabila ayat berikut diturunkan, maafkanlah dan suruhlah perkara yang baik, serta berpalinglah, janganlah dihiraukan dengan orang-orang yang jahil, yang degil dengan kejahilannya. Surah Al-A'raf ayat 199. Maka baginda SAW telah bertanya kepada Hazrat Jibril AS akan tafsirannya. Maka Hazrat Jibril AS berkata yang dia akan tanya kepada Allah SWT yang maha mengetahui dan akan memberi jawapannya. Dia telah pergi dan kemudian kembali lalu berkata, Allah SWT berkata bahawa tafsirannya ialah, hendaklah kamu maafkan orang yang menzalimimu, kamu memberi kepada orang yang tidak memberi kepadamu, dan menghubungkan silaturahim dengan orang yang memutuskan hubungan denganmu. Dalam satu riwayat lain, sebab peristiwa itu baginda SAW berkata kepada orang ramai, hendakkah aku beritahu kamu akhlak yang paling baik di dunia dan di akhirat? Para sahabat radhiyallahu anhum menjawab, bahkan ya Rasulullah. Baginda SAW bersabda, hendaklah kamu maafkan orang yang menzalimimu, hendaklah kamu memberi kepada orang yang tidak ingin memberi kepadamu, danlah kamu menghubungkan silaturahim dengan orang yang memutuskan hubungan denganmu. Sayyidina Ali radhiyallahu berkata, Rasulullah SAW bersabda kepada saya, hendakkah aku memberitahu kamu akhlak yang terbaik dalam kalangan awalin dan akhirin? Saya berkata, ya, bahkan ya Rasulullah. Baginda SAW bersabda, hendaklah kamu beri orang yang tidak ingin memberi kepadamu, hendaklah kamu memaafkan orang yang menzalimi kamu, dan hendaklah kamu menghubungkan silaturahim dengan orang yang memutuskan hubungan denganmu. Sayyidina Ubah radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bertanya kepada saya, mahukah kamu jika aku memberitahu kamu akhlak yang paling baik di dunia dan akhirat? Kemudian baginda SAW telah memberitahu 3 perkara tersebut. Kenyataan ini telah diriwayatkan juga oleh beberapa orang sahabat lagi. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, seorang itu tidak akan mendapat darjat iman yang sempurna selagi dia tidak melakukan perkara-perkara ini. Pertama, menghubungkan silaturahim dengan orang yang memutuskan hubungan dengannya. Kedua, memaafkan orang-orang yang melakukan kezaliman terhadapnya. Ketiga, memaafkan orang yang mencacinya. Keempat, melakukan kebaikan kepada orang yang melakukan keburukan kepadanya. Ulangan dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, siapa yang ingin mendapat mahligai yang indah dan darjat yang tinggi pada hari kiamat, maka hendaklah dia memaafkan orang yang menzaliminya, memberi kepada orang yang tidak ingin memberi kepadanya, dan menghubungkan silaturahim dengan orang yang memutuskan hubungan dengannya. Semoga Allah SWT bagi kita taufik untuk kita ambil iktibar, amalkan dan sampaikan. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin, alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallah.